Main kolam air masin tapi tak tahu nak guna reel ratio berapa? Ni tips dia guys. Okey geng, ini hari aku nak berkongsi tips lagi pemilihan ratio berapa yang sangat sesuai dekat kolam air masin. Tak kisahlah kolam air masin kat mana ataupun kolam air masin Ulu Bendul Fish Valley sendiri guys. Okey, untuk ratio yang paling sesuai adalah ratio 6 dan ratio 7 guys. Sebab apa? Kita nak karau ataupun trolling umpan kita tu slow geng. Sebab ratio 6, satu pusingan handle kau bersamaan dengan 6 kali pusingan spool kau. Kalau ratio 7, satu pusingan handle bersamaan dengan 7 kali pusingan spool kau. Sebab kita nak karau slow geng. Kadang-kadang kalau karau laju, ikan tak sempat nak kejar, tak terkejar umpan kau. Okey? Dan ada juga yang menggunakan ratio 8. Tak salah, boleh je, tapi kau kena slow lagi lah. Sebab ratio 8, satu pusingan handle bersamaan dengan 8 kali pusingan spool kau. Laju geng umpan kau, ikan tak dapat nak kejar. So sangat recommended adalah ratio 6 dan ratio 7 guys. Macam aku guna reel daripada Ryoko, iaitu Sera ratio 7 guys. Dah cukup guys. Okey, so macam mana geng? Terjawab tak segala persoalan korang yang bertanya aku di dalam live, dalam video kan? Inilah tips dia guys. So kalau rasa video ni sangat bermanfaat untuk dikongsikan kepada Anglers kat luar sana, bantu aku untuk share, save serta repost video ni guys. Bagi tahu semua orang kat luar sana. Okey? Dan yang paling penting sekali, jangan lupa tekan button follow Ahtok channel guys. Okey, insya-Allah aku akan kongsi lagi tips di masa yang akan datang. Okey, padu-padu mantap geng.